9 individu Muslim didapati melakukan kesalahan tidak hormati Ramadan dengan merokok dan makan di tempat awam. Mereka dikesan menerusi Rahmah Ramadan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan. Ketua Operasi Pengkuasaan dan Pencegahan Jawi Labuan, Penolong Pengarah Kanan Sazali Retordin Syahbudin berkata, jumlah itu meningkat berbanding 7 individu pada tahun lalu. Berlalunya 11 anggota berkuasa melakukan pemantauan premis menjual makanan, pantai, taman rekreasi, pasar raya dan kawasan industri. Kesemua mereka diminta hadir ke bahagian penguasaan Jawi bagi melengkapkan siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 15 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 Akta 559. Kes berkenaan akan dibawa ke Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan untuk pendakwaan di Mahkamah Syariah.